Bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Bidayatul Hidayah oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita masuk bahagian yang pertama, selesai daripada muqaddimah. Dalam bahagian yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali menekankan di awal ini persoalan adab. Adab-adab dalam melaksanakan ketaatan. Ketaatan di sini merangkumi ketaatan jawarih, ketaatan yang berbentuk zahir, dan ketaatan yang berbentuk batin. Zahir anggota, hati batin dia. Adab-adab dalam melaksanakan taat dalam bentuk anggota zahir, dan juga ketaatan dalam bentuk anggota batin, iaitu hati kita. Dan tasawuf ni sebagaimana yang kita maklum, memang persoalan dia adalah persoalan akhlak dan adab. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Zarruq, kata Syekh Zarruq, at-tasawuf kulluhu akhlaq. Tasawuf ni semua sekalinya adalah bicara tentang akhlak. Dan dia kata, faman zada 'alaika bil akhlaq zada 'alaika bit tasawuf. Siapa-siapa yang menambahkan engkau dengan akhlak, maknanya dia sedang menambahkan kepada engkau dengan tasawuf. Maknanya tasawuf ni keseluruhannya adalah bicara tentang akhlak, tentang adab. Sama ada adab tu adab zahir ataupun adab itu adab batin. Dan adab ni jauh lebih penting. Sebagaimana kita lihat Abdullah ibn Mubarak, dalam perkataan yang disebut oleh Abdullah ibn Mubarak, dia kata, talabtul adab 30 sanah. Aku menuntuti adab ni selama 30 tahun. Ini belajar tentang adab selama 30 tahun. Wa talabtul ilma 20 sanah. Kemudian aku belajar ilmu 20 tahun. 30 tahun lebih masa untuk adab, 20 tahun untuk ilmu. Maknanya ulama ni mengutamakan adab lebih daripada ilmu. Kita sendiri pun dalam masyarakat kita, lebih baik orang itu orang yang beradab daripada berilmu tapi tak beradab. Kan? Kita suka orang yang beradab walaupun dia tu ilmu tak banyak, tapi bagus dia, pandai dia meraihkan orang, pandai dia menghormati orang, tapi mengaji tak tinggi. Boleh jadi buta huruf, tak pandai membaca, tak pandai menulis, tapi dari sudut adab first class. Tapi ada orang mengaji tinggi tapi dari sudut adab gagal. Kita lebih suka orang yang beradab dan berakhlak. Sebab tu Imam Malik dia cerita, kanat ummi, mak Imam Malik. Ketika Imam Malik nak pergi ngaji, mak dia lah mempersiapkan dia ni. Masa tu wa ana saghir, dia kata masa tu aku ni kecil lagi, kata Imam Malik. Jadi mak dia lah tujahizu imamati, mak dia lah tolong pakaikan kepada dia imamah.
tolong pakaikan kepada Imam Malik ni serban. Sebelum aku pergi ke halaqah ilmu, maknanya aku pergi duduk dengan para ulama mengaji. Sambil-sambil itu mak dia pesan, ya Malik, wahai anak endaku, khudh min syaikhik, ambil daripada gurumu al-adab qabla al-ilmi. Ambil daripada gurumu adab sebelum engkau mengambil ilmu daripadanya. Orang mengajar ni kena ada adab. Kalau kita tak boleh kutip adab daripada dia, maknanya ilmu dia tu tak mencerminkan diri dia. Sebab tu orang yang mengajar tasawuf terutamanya, kita boleh lihat kalau sebati ilmu yang dia ajar dengan diri dia, maknanya kita boleh kutip adab daripada orang yang berilmu tadi. Sebab tu disuruh kita bersuhbah dengan para masyayikh yang sempurna. Bukan orang yang hanya bicaranya pada lisan, alimul lisan jahilul qalbi. Akhir zaman ni ramai yang macam tu, alimul lisan, lisan masya-Allah alim. Tuan-tuan minta lah nak dalil, nak sandaran, nak perkataan itu, perkataan ini, butir-butir ilmu tu kita boleh kutip daripada dia, tapi jahilul qalbi, tapi hati dia jahil, seolah-olah macam tak berilmu. Sebab ilmu hanya pada lisan. Jadi kata Syekh Zaruk, siapa-siapa saja yang menambahkan kepada engkau adab, maka sebenarnya dia sedang mengajarkan ataupun memberikan kepada engkau tasawuf. Itulah tasawuf. Adab pada zahir dan adab juga pada batin. Sempurna. Dua adab, zahir dan juga batin. Baik. Ketahuilah olehmu bahawasanya perintah Allah itu. Perintah Allah ni termasuklah juga perintah Rasulullah. Perintah Allah tu secara hakiki. Adapun perintah Rasulullah itu majazi. Kiasi lah dipanggil. Sebab Nabi ni dia tak bercakap juga kecuali wahyu. Cuma pada Nabi tu dia menyampaikan perintah daripada Allah lah. Walaupun di lisan Nabi yang menyebutkan perintah tu, sama ada perintah tu perintah suruh buat ataupun perintah suruh tinggal. Tapi bila datang melalui Nabi, maknanya hakikat perintah tu daripada Allah lah. Sebab tu dia sebut sini perintah Allah, jangan terlupa, bukan perintah Allah saja, perintah Rasulullah termasuklah. Tak berangkat tak berpisahkan antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Tak sempurna syahadah kalau sekadar terima la ilaha illallah, tak terima Muhammad Rasulullah. Jadi perintah Allah ni, bila sebut perintah Allah termasuk juga perintah Rasulullah. Cuma nak tanggung macam mana perintah Allah, perintah hakiki. Adapun perintah daripada Nabi tu majazi, sandar pada Nabi lah. Sebab Nabi yang menyampaikan perintah tersebut. Tapi hakikatnya perintah Allah lah. Sebab Nabi menyampaikan risalah daripada Allah Ta'ala. Baik. Ketahuilah olehmu bahawasanya perintah Allah itu ada yang fardu, ataupun dalam kata lain wajib. Fardu atau kata lain wajib. Fardu dan wajib ni definisi dia ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Itu wajib. Dalam usuluddin dia definisi ya. Dalam usuluddin, dalam usul fiqh dia definisikan apa makna wajib, apa makna fardu. Wajib ataupun fardu ialah ma yusabu ala fi'lih. Apa-apa yang bila dibuat boleh pahala. Wa yu'aqabu ala tarkih. Bila tinggal ada hukuman. Itu wajib supaya semayang. Semayang fardu. Semayang fardu buat boleh pahala. Kalau tak buat, jawab dia berdosa besar. Tapi
dan ada yang sunat. Ada perintah Allah Ta'ala yang berbentuk sunat, lawan dia ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Sunat ni apa yang kita buat boleh pahala, tapi kalau tinggal tak diberikan hukuman, tak dijanjikan dengan hukuman. Yang tu sunat. Tu suruhan dan perintah Allah ni ada datang atas jalan wajib, ada datang atas jalan sunat. Tu suruh buat, suruh tinggal. Begitu juga ada atas jalan haram, ada atas jalan makruh. Tu suruh buat dan suruh tinggal, dua-dua suruh. Suruh buat, suruh tinggal. Baik. Yang fardu ialah modal. Yang fardu tu ialah modal. Kalau ibarat orang yang meniaga, maknanya yang fardu tu adalah modal. Maknanya kalau manusia, hamba Allah ni tinggal yang wajib, maknanya tak ada modal. Awal lagi tak ada dah modal. Kalau tak ada modal, nak datang untung ke mana? Kalau dia buat yang sunat je, tak masuk akal lah. Sebab apa? Sebab yang fardu tu awal-awal tak ada dah. Dia ni rajin semayang sunat, tapi yang fardu tak buat. Rajin dia puasa sunat Isnin Khamis, mari Ramadan tak puasa. Dia tak boleh. Yang sunat ni sepatutnya dia dia berdiri dengan yang fardu. Kalau yang fardu tak ada, yang sunat nak berdiri dengan apa? Sebab tu dia sebut yang fardu tu adalah modal. Kena ada modal dululah baru mari untung. Mana boleh datang untung kalau tak ada modal? Dia buat perumpamaan nak suruh mudah kita faham. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan, dan dengan keuntungan ini kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Yang sunat ni dari sudut lugah, dari sudut bahasa Arab, sunat ni ziyadah, maknanya tambahan, tambahan daripada yang wajib tu sunat. Jadi yang sunat ni ialah keuntungan. Keuntungan itulah yang menentukan kedudukan seseorang tu lebih. Tu dia kata mendapat beberapa darjat kelebihan. Bila kita tahu mana yang wajib, mana yang sunat, dahulukan yang wajiblah daripada yang sunat. Jangan tertipu. Takut-takut ngaji tasawuf, rajin dia buat yang sunat, yang fardu tak rajin. Tu kena tipu dalam perjalanan. Sebab tu Imam Ghazali tekankan adab mula-mula tu. Mu kenal dulu mana yang wajib, mana yang sunat. Lepas tu yang wajib tu buat yang terbaik. Sebab itu modal kita. Jangan pula yang wajib tinggal. Sebab tu sesaklah kalau dia dakwa dia orang sufi, dia dakwa dia mengaji tasawuf, tapi Jumaat tak wajib. Awal-awal lagi sesat tu. Dakwalah dia wali sekalipun, wali besar sekalipun, ada keramat sekalipun pengikut dia, Jumaat tak wajib. Tu karut tu. Harut wa marut tu. Karut marut. Tak betul sama sekali. Sebab Imam Ghazali manhaj dia ditekankan yang wajib modal, yang sunat adalah keuntungan. Maknanya orang yang lalu melalui jalan Imam Ghazali, yang wajib jaga sungguh-sungguh. Nanti dia sebutlah, dia ajarlah pada kita sikit-sikit dalam kitab ni kenaan dengan apa? Berkait dengan amal ibadat itu ni. Baik. Dengan keuntungan ini kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Di mana darjat ni? Sama ada di dalam syurga ataupun lain daripada syurga. Sama ada dalam syurga, itulah yang membezakan kita. Fardu sama-sama buat dah tuan-tuan yang duduk dalam ni semua buat fardu ni. Lepas tu lebih kita dalam amal-amal ni lebih disunat lah. Kawan ni tak semayang sunat sebelum maghrib, kita semayang sunat sebelum maghrib. A semayang sunat lagi lepas maghrib, B tak semayang sunat lepas maghrib.
Sebelum pun tak, selepas pun tak. Mestilah lebih buat sebelum lagi, selepas lagi. Adapun maghrib sama-sama buat, sama-sama jemaah. Paling-paling 25, 27 pahala masing-masing dapat dah. Lepas tu lebih lagi untungnya pada yang sunat. Yang bukan setakat sembahyang sunat sebelum dan selepas, duduk zikir lagi dia. Lebih lagi situ. Adapun kita malah zikir, dah kurang kita di situ. Beza kedudukan di syurga. Jangan duduk ungkitlah di akhirat. Macam mana dia ni lebih daripada aku? Iyalah, mu bangun terus lepas daripada salam. Dia duduk zikir, tak tinggal dia zikir. Lebih dia. Yang sunat tu membezakan kedudukan seseorang tu di dalam syurga, kata ulama, ataupun di lain-lainnya, maknanya di tempat-tempat lain. Kenapa dia boleh duduk dekat dengan Nabi? Iyalah, dia rajin zikir dan selawat. Yang fardu sama-sama buat, tapi dia rajin selawat pada Rasulullah. Sebab tu dia jadi orang dekat dengan Nabi di akhirat. Kita tak rajin selawat kita. Maka jauh kita daripada Rasulullah. Tu ulama sebut di syurga dan lain-lain. Kenapa dia duduk dekat di Kausar, boleh minum daripada tangan Nabi yang mulia. Nabi tolong tuang, Nabi tolong suap air pada dia, mulut dia tu. Sebab dia orang rajin ingat pada Nabi, orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Maka dia jadi dekat dengan Rasulullah. Tu perkara-perkara sunat tu melebihkan seseorang tu. Sebab tu orang yang tak ambil yang sunat ni rugi, tak ada keuntungan dia bagi. Ada kamu orang meniaga tak nak untung? Tak ada lah. Tu dunia depan mata tu, jangan tengok dunia semata-mata, banding dengan akhirat. Kalau dunia orang meniaga nak untung cepat, nak pergi apa orang bagi istilah dia, nak pergi Mekah balik hari orang panggil. Sebab tu jual barang mahal-mahal. Dia ni jual barang mahal ni sebab nak pergi ke Mekah balik hari. Pergi pagi, petang balik dah. Tak ada lah macam tu. Cuma nak beritahunya, gila-gila dia punya untung. Dia ambil tu. Jadi, orang buatlah perumpamaan macam tu. Kalau akhirat sepatutnya kena gitu juga. Kena jadi orang gila-gila juga. Lepas tu Syekh Fahmi bila dia sebut contoh dalam bab zikir, tak dikatakan orang itu betul-betul duduk di atas ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim tu. Orang-orang yang berzikir pada Allah Ta'ala ketika qiyam, ketika duduk, ketika berbaring tu. Tak sampai ke tahap tu sehinggalah dikatakan orang tersebut majnun, gila. Pas gila ni dikata orang tu tak berzikir kalau sekadar dalam masjid surah saja. Orang tak kata gila sebab apa? Memang tempat berzikir dalam masjid surah. Orang akan kata gila ni bila kita duduk di mana-mana pun berzikir. Duduk di bus stop, duduk bilang tasbih juga. Duduklah mana-mana pun duduk bilang tasbih. Yang tu orang kata gila. Tambah-tambah pula pakai tasbih di leher pula. Orang kata itu gila isim dah sebab ngaji tasawuf. Tu baru termasuk dalam ayat tu alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Sebab kita ni perbuatan kita tak lari daripada duduk diri ataupun duduk ataupun baring. Tiga keadaan tu je kita. Ada keadaan lain. Bertinggung. Tinggung dia panggil. Mencangkung. Cangkung tu duduklah. Kalau tak duduk, bangun diri. Kalau tak bangun diri, duduk bagi. Lepas ni tuan-tuan balik. Apa tuan-tuan buat ketika balik rumah? Duduk. Rasa mengantuk, baring. Itu 3 perbuatan asas kita. Berdiri, duduk, baring. 3 tu tak lekang daripada mulut ataupun hati dia zikrullah. Orang ni baru dikatakan majnun. Kalau setakat kita duduk dalam masjid je berzikir, itu belum majnun. Tu tak gila lagi. Gila ni orang kata bila duk sebut janda. Di mana-mana saja duk ulang. Aku boring dah dengar duduk dengan dia ni. Sebab apa? Asyik dah sebut nama dia tu. Tapi nak masuk minta tak berani. Takut pada bini. Tapi kalau duduk dengan dia tak habis-habis sebut minah. Aku boring dah dengar. Tu panggil gila dah dia tu. Kena sihir dengan minah dah. Sebab apa? Selalu sebut.
Kalau setakat sebut sekali orang tak kata gitu. Supaya kita duduk zikir dalam masjid saja orang tak kata gila. Memang masjid ni tempat zikir. Sebab tu kena melalui melalui zikir tu di mana-mana saja. Tu barulah hati kita tu degup-degup dengan zikrullah. Baik. Tu dia kata yang sunat itulah yang membezakan darjat seseorang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Bila dia sebut yaqulullah pula, selepas dia kata Nabi bersabda, kemudian dia kata Allah Ta'ala berfirman. Dia pun sebut dalam kurungan tu, saya fahami jaga terus, di dalam hadis qudsi. Hadis macam ni dipanggil hadis qudsi. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli adai maftaradtu alaihim. Tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-hambaku menghampirkan diri kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang aku fardukan ke atas mereka. Gitu maksud dia. Maknanya tak ada jalan. Tak ada jalan lain. Ni saja jalan. Kalau seseorang hamba tu, seseorang yang nak mendekatkan diri, istilah Nabi guna mutaqarribuna, maknanya orang yang berusaha sungguh-sungguh. Taqarrub ni bina tafa'ul. Bina tafa'ul ni salah satu daripada maknanya ialah takalluf. Takalluf ni maknanya orang yang betul-betul bermujahadah, bersungguh-sungguh nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Macam al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu mesti lalu jalan belajar. Tapi ta'allum tu Nabi guna atas wazan tafa'ul. Salah satu daripada makna tafa'ul ni bina takalluf. Takalluf ni maknanya mesti lalu jalan susah untuk boleh ilmu. Ilmu dia tak boleh senang-senang. Mari duduk dengar saja tak jadi. Dia kena catat, dia kena tulis, dia kena perhati betul-betul, dia kena balik hafal pula. Tu baru jadi orang yang berilmu. Kalau setakat balik mari dengan nyanda je balik, tak berilmu gitu. Sini nampak catatlah kau nampak ni. Mata saya, mata tuan-tuan tak tahulah, saya tak nampak mana ni. Cuma nak sebutnya gitu lah. Budak-budak pondok kan, sebab apa dia boleh keluar jadi orang alim? Ya, sebab dia lalu proses belajar. Tiap-tiap yang duduk dalam halaqah tuan guru tu semua ada kitab masing-masing. Lepas tu tuan-tuan lalu tengok di tepi kitab-kitab dia tu penuh dengan dhabit. Penuh tepi tu dhabit. Nombor sekian, nombor 1 pak tepi tu. Nombor 2 tulis tepi. Nombor 3 tulis tepi. Sebab apa tu dia tulis tepi? Dia balik nanti dia nak tengok balik tu duduk pondok. Masuk dalam bilik pondok dia dibuka balik, dia tengok. Kalau perlu hafal. Yang jenis hafal matan hafal. Sebab tu dia keluar, dia boleh jadi orang alim. Sebab tu kita 10 tahun dah juga ngaji dah. Tapi tak alim-alim kita. Iya, sebab kita tak lalu proses ta'allum. Sekadar duduk dengan nyanda gitu. Tak alim. Sebab tu balik tak boleh mengajar. Bini tanya, ustaz ajar apa tadi? Tak ingat. Iya, kita tak belajar. Tu proses dia. Sebab tu takalluf mesti lalu jalan susah. Sebab tu dia tak duduk seperti kita. Dia duduk mengaji, lepas tu balik jaga malam pula. Menghafal pula. Hidup tak serupa dengan kita orang awam. Dia bangun malam tengok buku, rujuk itu, rujuk ni. Masa dia penuh dengan pengisian ilmu. Sebab tu dia boleh jadi orang yang berilmu. Saya dengar pengakuan sendiri daripada mantan mufti wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia pernah buat daurah dulu. Pernah buat daurah di Negeri Sembilan dulu. Dia panggil GPI ni, guru-guru pendidikan Islam. Dia panggil, dia buat daurah di Negeri Sembilan. Antara yang Dr. Zul sebut, bila orang tanya dia macam mana doktor boleh sampai ke tahap ni keilmuan,
Dalam ilmu hadis dia bagi contoh. Dia baca kitab Fathul Bari. Fathul Bari ni syarah kepada Sahih Bukhari. Syarah Fathul Bari ni syarah lebih daripada 10 jilid. Dia cakap saya baca kulit ke kulit. Tak pelik kulit ke kulit. Bukan sebutir kitab ni. Belah jilid. Satu jilid lebih kurang tebal ni. Satu jilid dia. Dia kata saya baca dari kulit ke kulit. Maknanya satu muka. Tak pelik kalau tuan-tuan dengar dia duduk tak bawa apa-apa kitab, dia boleh keluarkan matan-matan dalam bahasa Arab, perkataan-perkataan dalam bahasa Arab, sebab dia lalu jalan mengaji macam tu. Masa saya duduk Jordan, dia buat master di Syria. Saya pergi di Syria tu, saya duduk rumah dia. Sebab saya pergi dengan budak Terengganu. Budak Terengganu tu sebaya dengan saya. Sekarang ni jadi prof dah lah. Dia orang rajin, saya orang malah. Dia jadi prof di USIM sekarang ni. Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Masa tu saya pergi dengan dia, duduk rumah Dr. Zul. Dr. Zul ni waktu mengaji zuhud, pakai jubah biasa je, pakai selipar Jepun je, tuan-tuan, direct seres gitulah. Tapi orang yang duduk rumah dia bawa pergi jumpa ulama ni, duduk dalam halaqah tu. Itu kalau tuan-tuan tengok ada gambar dia dengan Dr. Basit dalam Facebook, viral juga. Duk dia kata dalam page dia. Dia cerita, duduk bersembang dengan Dr. Abdul Basit, duk cerita pengalaman masing-masing ketika duduk mengaji di Madinah dulu. Dia kata, halaqah masing-masing. Dr. Basit dengan halaqah syekh dia dalam Masjid Nabawi, dia dengan halaqah syekh dalam Masjid Nabawi. Dia cerita pengalaman dia, masa tu dia jadi mukrid dah. Dia jadi mukrid. Orang Melayu jadi mukrid, jadi tukang baca kitab untuk syekh. Dia kaedah orang Arab gitu. Bukan macam kita, tok guru baca, tok guru syarah. Penat tok guru. Anak murid dengar pas tidur. Tu Melayu kita. Dak style orang Arab, anak murid baca, tok guru syarah je. Sebab apa? Ilmu dia dalam kepala dah. Syarahan tu semua dalam kepala, matan-matan kitab tu semua dalam kepala. Tu alim sungguh lalu. Dia cerita dia adalah mukrid kepada guru dia. Tu zaman dia degree, first degree pertama. Tak pelik kan tuan-tuan kealiman dia. Sebab dia lalu proses ta'allum. Ada dua orang yang saya pernah bertemu, orang Terengganu, seorang lagi nama dia Said Nazmi. Sekarang ni kalau tak silap saya bekerja di Pejabat Mufti Negeri Terengganu. Yang tu dia duduk dia mengaji di Madinah juga, lepas tu dia masuk buat master di Jordan. Dia mengajar kitab Matan Nabi Syuja'. Saya ngaji dengan dia Matan Nabi Syuja'. Tu pun orang zahid juga, tapi ilmu Masya Allah. Tapi hidup dia gitu, hidup dengan buku, baca buku hijau. Baca buku, cari ulama, duduk depan ulama, berteleku depan ulama. Tu kata al-ilmu bit-ta'allum. Macam mana orang ni boleh jadi orang hebat? Tuan-tuan kena tengok, kena dengar, kena kaji, tengok background dia macam mana dia ngaji. Baru tahu, patutlah dia hebat macam ni. Sebab apa? Sebab dia duduk mengaji sungguh-sungguh. Sekarang ni orang panggil Syafi'i muda di Malaysia, Maulana Ahmad Lutfi. Tuan-tuan baca bibliografi dia, macam mana dia boleh jadi orang sehebat tu? Dalam ilmu fiqh Syafi'i. Tuan-tuan baca, umur dia besar mana tu, dia duduk dengan kitab dah. Dihantar sampai ke luar negara dalam usia muda lagi. Tu nak jadi orang alim itu. Pas kita nak jadi orang alim, ngaji 30 minit. Dengan menulis apa pun tidak kita. Kalau anak kita macam tu, tak jadi orang alim. Tak nampak ni talent nak jadi orang alim. Nak jadi orang alim gitu mestilah lu takalluf, bersusah payah. Saya selalu pesan pada budak-budak, kalau nak jadi orang alim kena lalu jalan tu bukan lalu jalan duk relax, buat tak tahu gitu. Tu tak jadi orang alim. Cukuplah nak makan atas dunia. Orang lain nak tumpang faedah kebaikan tak boleh. Begitulah ibarat Nabi guna kalimah taqarrub tu. Maknanya orang yang lalu jalan susah dah ni, maknanya dia betul-betul ada keinginan nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tapi Nabi kata tak sampai dia pada jalan taqarrub pada Allah, kecuali dia mesti ambil mula-mula sekali ialah maftaratu alaihim.
Dia kena dia kena ambil perkara yang Allah Taala fardukan pada dia. Kalau dia pergi terkam yang sunat, dia tinggal yang fardu, tu tak sapa pada Allah Taala. Walaupun dia kata aku ada karamah lah, karamah aku apa? Boleh berjalan dalam masa yang singkat je. Orang lain biasa jalan pada masa yang lama, aku berjalan pada masa yang singkat, boleh sampai satu-satu tempat. Tengok yang fardu tak buat, itu bukan wali, itu syaitan nama dia. Itu nama dia syaitan. Ni nak sebut jalan yang Nabi ajar pada kita. Kalau nak jadi orang yang betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala, lalu kau jalan fardu dulu. Sempurnakan yang fardu dulu. Sebab tu ulama kata yang fardu pahala jauh lebih besar daripada yang sunat. Sebab tu pahala yang fardu jauh lebih besar. Walaupun tuan-tuan dengar semayang sunat sebelum subuh, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Maknanya semayang subuh lebih besar daripada tu lagi. Jangan apa? Jangan asyik dengan semayang sunat sebelum subuh lah. Orang dah iqamah dah, nak semayang sunat sebelum subuh juga. Sebab apa? Pahala besar tu, pahala besar. Jahil tu nama dia. Dia baru akad takbir, baru baca Fatihah, orang qamat dah, dia mari lambat, jam 7 dah solat. Semayang juga sunat. Sebab apa? Pahala lebih besar daripada dunia dan seisinya. Nak semayang sunat juga dia. Orang masuk saf, imam takbir dah semayang subuh, dah nak sempurnakan yang sunat juga. Tu jahil nama dia. No, semayang sunat, semayang fardu tu jauh lebih besar pahala dia daripada yang sunat tu. Habis tu nak semayang sunat, lepas semayang subuh lah, boleh qada. Habis semayang subuh, bangun semayang 2 rakaat pula sunat subuh. Sebab apa? Tak sempat tadi, qada. Biar lepas subuh pun. Masih dalam waktu subuh, boleh qada. Semayang yang ada waktu, semayang sunat yang ada waktu, ada ulama fiqh kata boleh qada. Semayang duha kan ada waktu, boleh qada. Qada malam, semayang duha tapi qada malam. Baik, kita tak payah qada lah, buat pun tidur. Mana tadi? Jalan apa? Jalan nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala ni yang fardu jaga. Yang fardu jaga. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan sentiasa seseorang hamba menghampirkan diri kepada aku. Isyak dah tuan-tuan. Isyak dah dia. Cepat pula isyak. Tuan-tuan buat tak dengar sudah boleh. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Akan datang insya-Allah. Dan sentiasa seseorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambah amalan yang sunat-sunat setelah mereka melakukan yang fardu. Tu Syekh Fahmi jaga tu dalam kurungan tu. Sehingga aku mencintainya. Aku menyintainya tu dengan cinta yang kamil dipanggil. Dengan kasih, dengan cinta yang kamil. Sebab apa? Sebab semua orang mukmin ni Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala kasih. Setiap orang yang beriman mesti dapat kasih sayang Allah. Tapi ada yang sempurna, dia tak sempurna. Ada yang lebih, ada yang kurang. Supaya kita dengan anak lah. Walau kita kata anak ayah sayang semua, tapi mesti ada beza. Anak mak sayang semua, tapi mesti ada beza. Yang mana perangai baik, lebihlah sayang dia. Yang mana rajin tolong, yang itulah yang kita selalu ingat, selalu ra'i. Begitulah ibaratnya. Walaupun Allah Ta'ala ni bukan jenis ada hati. Sekejap lagi bayang Allah Ta'ala ada hati pula. Cuma nak sebutnya uhibbah sini maknanya mahabbah kamilah dipanggil. Semua dikasihi, tapi orang yang melakukan yang fardu kemudian mengiringi yang fardu dengan yang sunat, dia akan dapat kelebihan, iaitu cinta yang sempurna. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.